Assalamualaikum bang. Assalam. Bang, burger ayam crispy 2 bang. Burger ayam crispy bang Ha. kena tunggu sikit boleh bang Okey, boleh. Harga betul lah RM4.8. Betul bang. Kita harga tetap bang, RM4.8 bang. Kalau jenis sehari boleh jual berapa banyak bang? Ada dalam 300 lebih ke 500 dari tahan. Lama lah buka kat sini. Kita daripada sebelum puasa, sebulan lebih sebelum puasa sampai dia satu jam lepas raya baru on sini. Oh. Dia tepung yang pedas lah bang? Nak campuran. Oh campur. Ni standard lah bang. Cheese sauce, mayo, chili sauce. Ni biasa orang tak letak benda ni. Yang apa ni, cheesy ni orang tak letak di sini, orang tambah. Tapi kita sekali masuk. Sekali dalam RM4.8 tu. RM4.8. Ni kalau ayam pakai bahagian dada ke bang? Kita tak pakai dada. Kita pakai bahagian isi peha. Isi peha Sebab tu rasa dia padu kan. Ini juicy-juicy sikit Barang padu bro. Okay bang, siap. Macam ni RM4.8. Ya bang. Ini kita harga tetap RM4.8 ni bang. Siap bang Okay bang, siap. Sorry bang, tunggu bang. Apa bang? Menunggu sekarang. Tak maaf banyak. Abang buka sini daripada pukul apa? Kita buka daripada pukul 5 petang sampai pukul 1 pagi insyaAllah. Hari-hari? Kalau tak nak ramai sikit, atas pukul 11 tu dah reda sikit. Kalau awal-awal dia ramai sikit orang. Okey, baik. Hari-hari buka? InsyaAllah hari-hari, cuti hari Rabu bang. Okey, ni nak cari kat mana bang? Kalau korang boleh Waze ataupun Google, sebelah Masjid Ar-Rahman Taman Dahlia Tampoi. Oh, okey. Okey, baik bang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, wassalam.